Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menegaskan tindakan penguatkuasaan di Jalan Bukit Bintang berhadapan bangunan Yayasan Selangor pada Selasa dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas menunggu wakil multiracial Reverted Muslims lebih 30 minit di lokasi. DBKL dalam kenyataan pada Rabu memaklumkan pihaknya merujuk kepada hantaran di media sosial berhubung tindakan penguatkuasaan yang dilaksanakan di kawasan berkenaan. Menurut DBKL, hasil pemantauan di lapangan mendapati terdapat pelanggaran peraturan berkaitan pemasangan kemah di atas laluan pejalan kaki yang merupakan kawasan awam dan perlu sentiasa bebas halangan bagi menjamin keselamatan serta kelancaran pergerakan orang ramai. Sehubungan itu, DBKL memaklumkan pihaknya mengambil tindakan menurunkan kemah serta memindahkan bahan-bahan berkaitan untuk tujuan simpanan selaras dengan peruntukan undang-undang dan peraturan kecil yang berkuat kuasa. Sepanjang pelaksanaan tindakan tersebut, pihak yang bertanggungjawab masih tidak hadir untuk memberikan penjelasan. DBKL turut menegaskan semua tindakan penguatkuasaan dilaksanakan secara profesional, berhemah dan berlandaskan undang-undang bagi memastikan keselamatan awam, ketenteraman bandar serta kelancaran penggunaan ruang awam terus terpelihara demi kepentingan bersama warga kota.